Okay guys, aku jumpa ni. Ni yang Messi. So dia ada yang CR punya. So I'm gonna take this one. Okay, let's go. 1 hour later. Alright, so aku dah balik kat rumah and I'm so excited about this Lego. Jom kita unbox. Okay, so ni adalah Lego Cristiano Ronaldo. Sempena World Cup ni, Lego set ni korang akan dapat satu minifigures Cristiano Ronaldo. Ya, and korang akan dapat ni dia, tanda tangan dia. Sini pun ada. So ni adalah editions punya. Nampak tak? And untuk Lego set ni dia ada 490 pieces. So not bad. Memang banyak Okay, seperti korang tengok kat sini, Cristiano Ronaldo Football Highlights. So ni ada depan dia, and belakang dia macam ni. Tepi dia belah ni ada muka Cristiano Ronaldo. So tanpa berlengah lagi, jom kita pasang. Untuk Lego set ni dia ada 1, 2, 3, 4 bag. Okay, and of course satu buku lah.
Alright, so aku dah settle pasang. So inilah hasil dia. Memang nice tu. Serius, smart weh. Kalau korang tengok dekat sini, dia memang banyak gila detail dia. Dekat belakang ni dia ada tulis CR7. Okay, and then depan sikit ni dia ada macam rumah tau. Kalau korang perasan, dia macam rumah kecil-kecil macam tu. Nice tu, serious nice. Ni sebab tu aku suka Lego tau. Okay, Lego ni dia macam detail kecil-kecil tu memang dia buat lah. Okay, memang dia buat. Lego ni memang suka. Detail-detail kecil tu memang dia suka. Alright. And then, okay, of course, kalau korang tengok dekat sini, dia ada minifigures Cristiano Ronaldo. Okay, fun fact. Minifigures ni adalah satu-satunya yang ada dalam Lego. So dia kira macam rare lah. Okay, korang boleh dapatkan minifigures ni dalam Lego set ni je. Okay, kalau korang nak cari kat lain tu memang tak ada lah. Memang tak ada. Satu-satunya minifigures Cristiano Ronaldo yang ada. Iaitu dalam set ni je. Okay, and kalau korang tengok ke depan ni, of course dia ada trademark Cristiano Ronaldo. Macam tu lah. Okay, lebih kurang lah dia cakap macam tu. Okay, and then depan ni dia ada tanda tangan signature Cristiano Ronaldo, gambar dia sekali. Okay, dalam bentuk minifigures. And aku lupa nak tunjuk apa detail minifigures dia. Nice tu, serious nice. Okay, dengan keluar api-api macam tu kan, dia tendang bola tu. Memang nice tu, serius. Serius weh, aku suka gila weh. Okay, antara favourite aku dalam Lego set ni adalah of course lah, okay, minifigures dia. Okay, memang smart. Serius smart tu. And ni adalah base dia kalau korang tengok. Okay, yang aku perasan dia ada R je. Kalau korang perasan dia R yang merah ni. Tapi C dia mana? Aku pun tak tahulah. Lego set ni dia tak terlalu besar, tak terlalu kecil. So memang just nice. So kalau korang nak tengok lagi aku pasang Lego set, korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku untuk video yang akan datang. Okay? Oops. So kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye. Tapi sebelum tu aku nak letak dulu Lego set aku yang baru ni dekat dalam amari yang aku dah kumpul Lego aku yang sebelum ni lah. Okay, seperti yang korang tengok, ni adalah Lego set yang aku dah kumpul. Alright, so aku pun tak tahu nak letak kat mana Lego set baru aku ni. Alright. Ni sekali dengan Pac-Man punya Lego set. Okay, insyaAllah kalau ada rezeki lagi mungkin aku akan tambah lagi Lego set aku ni. So korang jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Okay, bye.